bagi aku ilmu tu perlu walaupun sedikit, jadi untuk kita buat kerja. Kalau macam ni kita nak panggil orang ukur buat apa semua, mungkin memerlukan modal, upah dan sebagainya. Macam ni kita dah selamat, mana kita boleh buat sendiri. Jadi apa-apa pun kita kena belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali di Sami Pro Channel. Jadi apa khabar sahabat-sahabat? Semoga korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu hendaknya. Amin. Okey, jadi pagi-pagi ni kita ada projek lagi. Hari ni adalah kita akan memulakan projek. Kita buat kerja dengan secara yang santai, maksudnya dengan masa yang ada. Jadi hari ni kita nak buat di lokasi ini, di lokasi mini bangsal kebun lada ni. Kita akan besarkan dia. Dengan menggunakan besi C channel dengan keluasan 20 kali 30 untuk memuatkan pokok-pokok lada dan juga kolam ikan. Kita akan buat projek kolam ikan pula, sebanyak untuk permulaan sebanyak 3 tong yang berukuran 6 kali 6 kali 3 kaki. Maknanya sebanyak 3 tong kita akan buat di lokasi ini. Dan di belakang ni sahabat-sahabat boleh tengok kan, kawasan ni agak tidak rata. Dia agak membukit sikit di belakang tu. Jadi untuk buat sebuah kolam atau untuk buat kolam ternakan ikan tilapia ni, dia kawasan ni kena rata. Jadi susunan tong kolam ikan tu adalah stabil, rata semua. Jadi kita nampak dekat situ dia memang tak rata. Jadi kena buat pengorikan sikit lah. Jadi kita cuba korek tak dalam mana. Jadi kita akan korek mungkin dalam tak sampai sekaki. Kita akan korek sikit untuk levelkan dia. Jadi sekarang ni aku dah berlangsung pun kerja-kerja melakukan untuk timbang ukur ataupun mengambil level tanah, berapa dalam yang kita perlu korekkan di sana. Sebab kawasan ni, yang tempat aku berdiri ni ada kawasan rendah, dan di sana adalah kawasan agak tinggi. Jadi kita buat timbangan air dan berapakah kaki ke bawah yang kita kena korek untuk labelkan sama dengan di kawasan tempat aku berdiri ni. Jadi untuk sebenarnya kita mulakan kerja-kerja pengukur, ambil label tanah dan menggali. Ini merupakan kayu yang kita pacak, dan hujung sana pun kita pacak kayu, dan kita letak hose pipe yang kecil ni. Hose pipe ni kita boleh dapatkan di Shopee, di kedai-kedai hardware. Jadi di dalam hose ni kita letakkan air, dan kalau boleh air tu ada warna lah, letak pewarna merah ke. Jadi ini kekurangan pewarna jadi dia nampak pasal dia hose ni warna putih clear, dan air tu nampak sikit perbezaan, dan kita senang nak tanda. Jadi sini aku ikatkan kabel tight, dan sana pun kita buat kabel tight. Jadi kita timbang. Jadi maknanya kalau paras ni ini adalah paras dia, dan di sana pun sama paras, dan kita tanda rimak aje. Dan kalau sana ketinggian sana, kita akan ukur berapa kaki kat sini dan berapa kaki kat sana yang kekurangan, dan kita akan gali ikut kekurangan dia. Ya sahabat, untuk buat benda ni tak susah mana. Jadi mungkin aku bukan seorang kontraktor, jadi memang tak tahu mana pun. Jadi lebih banyak kepada belajar, bertanya kawan-kawan. Mungkin ada sedikit pengalaman. Jadi hari ni aku share lah kawan-kawan. Mungkin yang dah pandai, yang ahli tukar rumah, mungkin akan nampak benda ni satu benda yang benda kacang dia kata kan. Jadi kalau bagi orang yang nak buat tapi dia tak faham. Jadi susah juga nak buat. Bagi aku ilmu tu perlu
walaupun sedikit, jadi untuk kita buat kerja. Kalau macam ni kita nak panggil orang ukur buat apa semua, mungkin memerlukan modal, upah dan sebagainya. Macam ni kita dah selamat, mana kita boleh buat sendiri. Jadi apa-apa pun kita kena belajar, sahabat. Bukan mengajar, tapi berkongsi pendapat dan pandangan. Semoga ianya membantu dan mungkin membuka minda kita, sahabat. Okey sahabat, ini yang sebelah hujung sekali, menunjukkan garisannya di bawah sangat. Jadi kita merasakan ya ke tak ya, untuk sana tinggi sini rendah, ya tak ya, kita boleh ejar di sini, kita tarik. Untuk kita rasa puas, kita tarik di sini. Berapa banyak dia turun. Kalau turun, iyalah tu. Iyalah tu. Turun, jadi maknanya kita naikkan sikit lagi. Okey. Jadi nampaknya tinggi hujung, kita ambil label dulu di sini dan kita tanda paras, tanda pakai marker pen, paras air tu ni paras dia. Okey, kita dah tanda paras sana. Paras dia kita dah tanda, sahabat. Ini paras dia. Dan kita ambil kita tengok balik kawasan, kita tengok balik tempat yang mula-mula tadi, paras dia kat mana. Tinggi sahabat. Kalau tinggi paras, maknanya tanah tu tinggi. Okey, menunjukkan ini tinggi tinggi sampai sini Macam percaya tak percaya ketinggian dia ni. Tu ketinggian dia. Ini di bahagian yang pertama tadi kita dah tandakan. Jadi kita ambil ukur balik berapa inci di sini dan berapa inci di hujung sana yang tinggi tu Jadi maknanya di sini adalah ketinggian dia daripada tanah adalah 30 inci sahabat 30 inci. 30 inci dan kita timbang di sana, kita ukur pula sana berapa ketinggian. 30 inci Okey sahabat, kita ukur tadi dari sana 30 inci daripada tanda garisan tadi. Garisan tanda yang kita buat tadi adalah 30 inci. Jadi sekarang ni rasanya lebih ni. Jadi kita tengok di sini. Daripada garisan ni, daripada bawah sampai ke tempat tanda ni menunjukkan baru 15 inci. Kita ada berapa lagi? 30, ada kekurangan 15 inci lagi. Bermakna 30 di 15 separuh. Jadi maknanya berapakah tanah ni yang kita kena gali di bawah? Jawapan dia adalah, kalau ini 15 inci, yang ini 15 inci lebih kurang, dan di bawah adalah 15 inci di bawah. Bermakna satu kaki 15 inci. 12, 13, 14, 15. Satu kaki 3 inci. Maknanya kita kena gali di bawah. Di sini 15 inci. Dan di bawah 15 inci. Bermakna kita kena gali di bawah adalah 15 inci. Itulah jawapan dia sahabat. Jadi tak susah, mudah je. Jadi maknanya memang 15 inci tu, kalau 15 inci, 12, 13, 14, 15. Bermakna satu kaki 3 inci. Satu kaki 3 inci. Wah, banyak juga sahabat nak gali Oh, pengsan Satu kaki 3 inci. Satu kaki 3 inci. 1, 2, 3. Makna 15 inci. Tu satu kaki 3 inci. Tu panjang ni sahabat Oh, panjang sahabat nak gali dalam ni. Pengsan tak pengsan Ingat nak panggil JCB je, tapi tak tahu macam mana. Kalau kita boleh buat sendiri, kita keluarkan belur, alhamdulillah luar biasa sihat. Jadi kalau boleh nak panggil JCB, semalam dah datang JCB, tapi sekejap je dia buat tempat saudara sebelah. Tapi dia sekejap je masa dia. Jadi hari ni kita terpaksalah cangkul sendiri. Cangkul lah berapa yang boleh. Kalau kita nak ambil peluh, peluh sikit, jimat kos sikit. Apa-apa pun duduk di kampung perlu buat penjimatan. Penjimatan tu perlu. Nak ikat terus tak boleh, mustahil. Apa-apa pun nak ikat tak boleh. Maknanya kita kena penjimatan itu boleh dan perlu kita tambah. Kita tambahkan, kita buat penjimatan dan kita kena buat usus sendiri. Kalau kita kalau sentiasa nak mengharap tak jadi, kita memang jam. Jadi untuk sebenarnya kita akan buat sikit-sikit trim tempat ni untuk agak lebih rendah.
tengok selanjutnya macam mana. Kalau kita ada JCB di sini, kita boleh panggil JCB je. Jadi apa yang kita boleh buat, kita cangkul dulu untuk dapatkan label sedalam 15 inci ke bawah. Okey sahabat, kita rehat dulu, minum air. Oh, teh panas. Penat Kita rehat dulu. Tanah yang kita gali tu sangat-sangat tinggi Satu kaki 3 inci. Oh, tinggi sangat. Kalau kita nak gali pakai tangan, tak tahu berapa hari boleh siap kan. Lepas tu kita bukan buat straight satu hari. Mungkin kita buat pagi sampai tengah hari. Dalam tu lepas Zohor. Lepas Zohor tu waktu Zohor tu kita berhentilah. Kita semayang makan nasi apa semua. Lepas tu kalau sempat petang kita buat lagi. Kalau tak sempat, kita rehat je lah. Biasa memang projek ni pagi, petang siram air pokok, pagi buat apa yang patut. Macam tu je lah kat sini. Kalau tak berehat pun tak boleh juga. Maklumlah faktor usia kan. Jadi saya bercadang untuk tanah itu yang tak rata tu, kita trim sikit-sikit supaya tak nampak ketara. Kalau nak dapatkan dia punya betul-betul ukuran dia, level dia memang satu kaki 4 inci. Tinggi tu sahabat memang tinggi dalam nak gali. Hanya JCB je yang sekejap je buat. Jadi mungkin kita levelkan sikit-sikit supaya tak berapa nak nampak. Sikit-sikit perata, pasal dia ada macam bonggol gitu, kita peratakan sikit untuk letak kolam. Dan kita bila letak, saya bercadang untuk meletakkan polytank untuk ternak ikan tilapia sebanyak 3 tong. InsyaAllah ini dalam perancangan dan mula mengusahakan sikit-sikit. Kita akan, seandainya tak level, kita akan letakkan sendakan batu dan sebagainya, isikan tanah bawah dia agak bertingkat sedikit lah. Jadi takut-takut bila dia bertingkat, pasal kita akan buat kolam air menggunakan sistem RAS. Jadi maknanya kalau buat sistem RAS ni dia kena level, dan filter kolam ikan ni dia menggunakan pressure, tekanan air tinggi, overflow, dia akan tendang balik kepada filter. Jadi maknanya bagaimana kawasan yang rendah itu kita buat, tekanan itu tak berapa nak ada, takut ada masalah. Jadi kita buatlah macam mana pun. Kita cuba adjust ke tinggi ke, pakai lantai kita gunakan gunakan pellet ke macam mana, ikat batu, alas batu ke dan sebagainya. Tengoklah macam mana, sebab kita buat dia, bukan dia buat kita, insyaAllah. Okey sahabat, kita sambung kembali kerja-kerja mencangkul. Jadi kalau tengok lokasi ni pun memang curam, dan kita ada banyak juga nak buat kerja. Jadi ini kita kena alihkan. Ini aku punya baja kompos ataupun gabungan tanah dan pokok-pokok kering, pokok-pokok mati, pokok kering yang dihancurkan dan campur dengan tai lembu. Ini kita buat kompos. Kita tunggu dia matang hingga 2 hingga 3 bulan untuk dia nampak hitam, untuk kita gunakan balik sebagai baja. Ini keadaan dia. Tanah dia tak berapa hitam, kemungkinan nak kena tambah lagi tai lembu. Jadi ini kita kena halirkan juga ni, sebab kita nak gali kawasan ni, dan ini kena dialihkan. Kena alihkan. Dan ni kolam ikan sementara. Ni kolam ikan sementara. Ni kolam ikan sementara aku dengan apa yang ada je buat. Pasal duduk dulu di Johor, aku ada beli ikan koi. Ikan koi dengan menggunakan canvas dan tepi ikat batu, dan di dalamnya kita gunakan canvas, tak pakai plaster pun. Jadi bawa balik ke mari kampung, dan kita tongkat pakai kayu je sahabat. Ni. Jadi ni benda ni pun nak kena dialihkan juga, sebab kita nak buat projek naikkan bangsal menggunakan channel di sini, dan takut ganggu. Jadi dalam ni adalah ikan main-main sahabat. Adalah itu mengair, dapatlah ikan puyuh. Puyuh adalah 11-12 ekor dalam ni. Ada ikan baung dalam 2 ekor. Aktiviti mancing jadi kita bela je, suka-suka je sahabat. Untuk masa-masa lapang, hobi sahabat. Jadi kita nak
buat pelan-pelan lah. Ini kita akan alihkan baja ni, kita akan alihkan ke sana dan untuk clearkan kawasan ni, dan kita senang nak buat kira-kira nak mencangkul dan sebagainya, sahabat. Jadi kita seterusnya kita sambung kerja-kerja kita. Jom. Okey, sebab alhamdulillah kita dah selesai buat kerja-kerja mengalihkan baja kompos ni di tepi supaya tak mengganggu kerja-kerja menaikkan bangsal nanti. Jadi cuaca pun kalau tak mengizinkan, gelap macam nak hujan di sini, gelap. Jadi untuk video kali ni sampai di sini, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Kalau ada apa-apa saranan ataupun komen anda, bolehlah tulis di ruang komen. Jadi untuk video kali ini kita berakhir di sini. Assalamualaikum. Bye bye.